Tengah aku goreng mi ni, bau dia memang lain macam. Bila bawang dah mula garing, sambal dah naik minyak, terus teringat satu momen masa kat London dulu. Waktu tu tengah jalan dalam cuaca sejuk, hujan renyai-renyai. Tiba-tiba hidung ditangkap bau kicap dan bawang putih. Aku pandang kiri, ada satu gerai kecil, papan tanda tulis besar, Halal Chinese Food. Aku tak beli pun masa tu, tapi aku perhati je sebab ramai betul orang beratur. Mat Saleh pun ada, Arab, student Asia, semua nak try. Konsep dia senang gila macam mi bodoh versi London. Abang Toke tu cuma tanya nak nasi ke mi, lepas tu dia cedok mi kosong masuk bekas. Mi tu goreng simple je, tak ada sayur, tak ada telur. Yang best, lauk dia banyak jenis. Ada ayam black pepper, daging sos tiram, udang manis, sayur campur. Lauk semua berkilat licin, nampak menyelerakan gila. Aku tengok Mat Saleh depan aku ambil 3 lauk, mi dia secubit je. Yang Arab sebelah ambil telur 2 biji, tambah ayam madu. Hah, jelas sangat. Kat sana orang makan protein lagi banyak dari karbo. Kalau kat Malaysia, mie 1 pinggan penuh, lauk 2-3 ketul je kan. Mie yang dia guna pun lain. Kat sana, mie dia jenis telur, tak ada kapur. Kalau mie kuning kita ni, masa buat dia kena campur kapur makan. Sebab tu kenyal dan warna dia kuning terang. Kapur tu bagi tekstur dan tahan lama. Tapi kena pandai guna. Lebih sikit, jadi pahit. Mie London tu lembut, ringan goreng pun tak serap minyak sangat. Tengok orang lain makan pun, dah rasa nak ikut sekali. Tapi waktu tu bajet tengah nazak. Jadi tengok bau je lah aku mampu. Tapi dari situ aku belajar satu benda. Makanan ni bahasa sejagat. Walau resepi berbeza, tapi bila masak dengan jujur, orang boleh rasa kasih dalam setiap suapan. Macam kat dapur aku sekarang, tumis bawang, letak kicap, pecah telur, gaul dengan sambal, baunya boleh buat jiran sebelah pun terliur. Dan kalau korang teringin makan sedap tanpa penat masak, aku selit sikit. Liana Loves. Kitchen kat Pagoh Jaya ni sedia tempahan catering untuk semua jenis majlis. Kami buat pack food, buffet, VIP set dari 20 sampai 1000 packs. Siap lauk frozen dan pes masakan sekali. Area cover: Pagoh, Bandar University, Gersik, Bukit Pasir, Tangkak dan Muar. Confirm rasa macam air tangan, Mak. Sebab bagi aku, makanan ni bukan sekadar isi perut. Ia kenangan, kasih dan cerita yang kita kongsi dari dapur ke meja makan. Kalau korang suka vibe cerita dapur santai macam ni, jangan lupa like, follow dan share page ni.